Pagi mandi, petang mandi, malam mandi. Biar bagi puas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mat Faris. Untuk video kali ni kami akan ke Cyberjaya. Sebelum tu jangan lupa subscribe channel ni, okey? So untuk kat Cyberjaya ni kami akan stay dekat hotel apa namanya? Dashboard Hotel Cyberjaya. Dashboard Hotel Cyberjaya. Sebab apa yang review yang kami tengok, hotel tu ada kolam yang agak menarik lah untuk bawa budak-budak mandi lah. Depan pool. InsyaAllah bilik yang kami request tu bilik yang berhadapan dengan kolam tu lah. So kita tengok macam mana nanti kat sana, okay? Sekarang ni aku dah sampai dekat Dashbox Hotel. Selesai check-in dan bilik yang kami dapat bilik 308. Bilik bawah yang kami ambil. Yang paling best sekali, kita boleh parking kereta kita depan tu dengan bilik. So kita nak angkat barang tu semua memang senang. Okay, so bilik kita. Okay, depan dengan pool. Okay gang, sekarang dah pukul 5 petang dan kami dah ready untuk mandi. Okay, jom keluar je mandi. Okay, go. Jalan. Let's go. Okay, jom kita mandi. Adik nak apa? Adik nak berenang. Jom kita tengok sama-sama. Okey. Ya. Sabar ni tak dalam lagi. Okey. Tapi dalam. Sekarang kita pergi dalam-dalam. Kita nak terangkan dulu. Okey, jom mandi. Okay, so kat sini dia ada satu kolam dekat sini depan ni. Ini untuk kolam yang kanak-kanak. So memang kecil lah kolam dekat sini.
dia cetek sikit kat sini. Maksudnya semakin ke depan semakin dalam. So kat sini memang sangat cetek. So untuk baby-baby pun boleh mandi. Yang nak mana bawa anak yang kecil lagi tu untuk mandi memang boleh mandi kat sini. Kau boleh tengok kau. Okey. Kolam ni dia buka daripada pagi dan last pukul 9 malam. Malam nanti dia ada pasang lampu. So malam ni kita tengok layan untuk malam ni pula. Kanak-kanak tak boleh mandi sekarang ni sebab dia punya apa gelongsong ada tu rosak, dia under maintenance. So sekarang ni dia memang tutup dekat situ, boleh tengok dekat situ memang ada tutup. Okey. So dekat situ tengok dekat tangga tu dia seal, tak bagi budak-budak naik. So jadi anak aku mandi semua mandi dekat kolam dewasa sekarang ni. Okey, kami lepak dekat kolam yang besar ni lah. Alright. Yang bestnya tak ada orang, tinggal kami je. Satu kolam ni kami je. Nak belajar berenang? Ya. Okey, go. Cepat. Tunjukkan adik boleh berenang. Go. Cepat. 1, 2, 3. Okey. Okay. Nice try. Okay. Cuba lagi. Okey, Baba belakang lagi. Belakang lagi. Baba belakang lagi. Lagi. Okay. Cuba sampai dekat bawah dekat sini. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, ya, sampai. Saya sudah untuk hari ni. Sekarang ni jam pun dah pukul 7 malam. Kami balik, kami salin baju, mandi-mandi dulu, bersihkan diri, and then kita akan pergi cari makan. So makan kat mana kita tak tahu lagi, kami akan keluar makan dululah. Okey, tak apa, apapun esok kita sambung lagi insya-Allah. So malam ni kita akan main balik dekat sini. Malam ni kita akan lepak kat sini, kita tengok suasana malam ni macam mana. Okey. Okey, so sekarang ni kami baru sudah balik makan. Kami lepak dekat luar bilik hotel ni. So, boleh tengok dekat belakang tu dia punya ambient sangat-sangat cantik. Dia punya ambient light dia. Okay, so boleh layan suasana yang ada dekat kawasan ni. Alright. Okay geng, hari ni hari kedua kami dekat sini. Mulakan pagi ni kita dengan mandi kolam dulu. So budak-budak pun dah masuk dalam kolam dah pagi ni. So kita mandi dulu sebelum kita cari makan untuk tengah hari ni, okay?
Okey. Apa tu? Satu pun tak sampai. Bukan salah dia, salah pelampung tu. Pelampung tu yang bergerak. Ha, betul. Pelampung tu yang silap. Aku pegang. Kakak pegang tak baik gerak. 2, 3, go. Satu. Lara nak try. Sekarang ni kami nak jalan-jalan dekat kawasan Dashboard Hotel ni. Sini kan. Berada dekat Alamanda Putrajaya. Ni kami tengah lepak-lepak dulu dekat sini. Malam nanti insyaAllah kita akan sambung lagi mandi. So trip kali ni kita mandi dan mandi. Kita semua makan aiskrim dulu. Banyak. Oh, ini aiskrim apa bang? KitKat. KitKat. Allah. KitKat sedap susu. ni. Ayak lagi. Hilang. Shish. Ni aja aiskrim. Magnum. Baba? Semua pakai Nestle. Baba tak ada. Baba tak ada. Apa? Ha? Oh, Milo. Ibu ada aiskrim. Aiskrim Milo. Laras hari malam nak mandi. Pagi mandi, petang mandi, malam mandi. Biar bagi puas. Okey, sekarang pukul 8 malam. So sekarang ni budak-budak dah masuk dalam kolam daripada start mandi dah pun. So kita biar lepas mandi dulu. Aku sekejap lagi dalam pukul 8.30 macam tu aku start mandi lah. Okey. Buat lo. Okay geng, boleh tengok sekarang ni pukul 8.30 malam. Tak ada siapa. So tinggal family aku yang mandi kat sini. So sekarang ni satu kolam ni memang untuk kami saja yang conquer. So selesai dah percutian kami dekat Cyberjaya. Untuk 3 hari 2 malam kami berada dekat sini. Kali ni kami just nak bagi anak-anak mandi kolam dengan puas. Siang malam mereka mandi. Terima kasih kepada yang sudi menonton video ni. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Bye.